Ini adalah benih sawi keriting. Kita dah cambahkan menggunakan rock wool. Okey, hari ini kita nak asingkan setiap petak rock wool ni sebanyak 8 sajalah untuk kita masukkan ke dalam set takungan. Okey. Caranya adalah kita potong menggunakan pisau lah untuk setiap petak ni. Pastikan pokoknya tak terpotong. Kalau terpotong, sia-sia sajalah. Okey. Pisau yang tajam. Kita just potong saja. Ataupun kita lapis lah, takut nanti styrofoam ni luka pula. Okay. Nah, 3. Okay. Okey, ini adalah bibit untuk sayur yang kita akan masukkan ke takungan nantilah. Beginilah keadaannya. Sayuran ni sudah ada akar dan memang sesuai lah kita pindahkan.
menyebabkan anak pokok saya ni kurus tinggi macam toge, tumbuhan tak sihat. Saya terpaksa gunakan Leica Ball ataupun hydroton ini untuk menyokong pokok ni supaya boleh berdiri di dalam net pot. Beginilah keadaan bahagian dalam net pot dan sumbu. Bekas ni saya belum isi air lagi. Okey kawan-kawan, inilah antara sayur-sayur yang saya dah susun di dalam net pot. Dengan bantuan Leica Ball, saya suruh pokok-pokok ni berdiri. Ada yang susah nak berdiri sebab terlampau tinggi dah, macam toge. Tak apa. Dengan bantuan matahari, dia akan sempurna balik lah lepas ni. Ini pula takungan yang saya dah isikan baja AB. Kita akan masukkan sayur-sayur yang kita susun dalam net pot tadi dengan berhati-hati ya kawan-kawan. Masukkan perlahan-lahan dan pastikan sumbu mencecah air di dalam takungan. Beginilah keadaannya nantilah. Okey, tengok betul-betul. Pokok-pokok yang tumbang tu boleh atur balik lah. Selepas dipindahkan ke dalam net pot, kalau boleh kita bagi dia cahaya pagi saja dululah. Untuk seminggu pertama sehingga pukul 11 pagi. Lepas tu kita simpan di tempat teduh. Atau letakkan netting di atas lah supaya tidak terlampau terkena cahaya matahari secara terus. Okey kawan-kawan, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel saya ya. Kita jumpa lagi nanti. Bye.